Alhamdulillah. Jaya akhirnya. Alhamdulillah besarnya. Joran melentur, drak berbunyi. Selamat datang ke One Strike TV. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 30 hari bulan 7, hari Khamis. Kita di Muar, Bukit Terih, JT Alang. Kita mencari Jenggo. Okay, trip air besar hari ni. So, kita tengoklah macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tu, dengan partner kita tu. Sepasang suami isteri. Abang Zaha. Say Abang Zaha. Okey dah. Luncur. Dah ambil off dia. Dah ambil ong dia Saya tengok lak abang tu lebih kepada akak tu. Biasa macam tu. Ini memang berdarah otaknya ni. Selalu macam tu. Memang berdarah saya tengok ni. Bawah Izon. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, tak sempat nak set up kamera. Lesen pertama. Baru set up dapat satu jenggi. Alhamdulillah. So semoga ada manis-manis Mantap sifu, mantap. Ni saya punya sifu ni. Belum lagi. Kita pergi dengan sifu hari ni. Kita ambil dia punya ong lah. Alhamdulillah, lesen yang pertama pagi ni. Okey, pagi baik. ni kita trip layan air besar. Dua-dua dah ada lesen dah geng. Bukit Tereh. Jenggo member. Oi, pagi ni lain macam. Pagi ni memang lain Cakap macam. lah kau bawa aku causeway. Bawa wan ni. Kalau tak bawa wan tak dapat saya macam ni. Tengah khusus geng. Tengah Zoom meeting ni sibuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ada mat. Saya boleh Suruh. saya boleh panggil seorang lagi kalau boleh dengan Sebelah tu. Laju nanti cari apa dia? Tak ada laju warna tu, boleh lah. Cik Haniza. Ya Allah. Tak ada parah warna. Oh, apa barang tu boy? Ikan. Haniza. Ini parah. Apa dia bang? Selamat pagi Cik Haniza. Tak ada semua tu. Anak dah tak ada buat cacing. Tak tahan lah. Bawa cacing 2-3 kali tak mau diusik Lima jari, nama saya Hanifa. langsung orang nak udang yang malas nak fikir-fikir lah. Kerja kat mana? Kerja kat Shah Alam. Dua. So, kita dekat jambatan. Di jambatan apa mat? Jambatan Muar. Baru Walaupun kadang-kadang kita Jambatan baru Muar. projek yang kita duduk dalam tu. Projek. Gelama. Ada karen. Makan Safwan ya. Kau cakap macam tu mat, dia pergi kat kau tau. Tengok je lagi. Kau dah cakap macam tu kan. Dia mesti makan kau punya balik. Bismillahirrahmanirrahim. Jenggo. Kan. Kau baling lagi kat aku. Kan dah dapat. Bau enggak? Duri. Habis. Alah lucut. Biasa. Oh. Alhamdulillah. Cek. Senyap je makan. Bunyi hari tu. Dah lepas lagi. Senyap je dia makan. Woi, gatal ai. Okey, kita nak pindah tempat. Mana. Mana tak rekod lah. Video. Oi, padu badan. Alhamdulillah.
kereta saya warnanya berlainan. Mantap, mantap. Oh, sakit je, sakit. Dah lama tak kena speed kuning. Makan, Mat, makan. Makan. Gigit dia, gigit dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kereta tu pastinya ada warna Sibuk lah. Pasal pucat, Mat. Oh, kat belakang ni, Mat. Aduh. Kau dengar, Mat? Oh, kat belakang tu. Au. Tak, digeram dengan kau. Cepat ni. Tak nangis aku rasa kena speed. Ni dah lebih banyak daripada aku ni. Belum. Boleh jadi ni, lebih 3 dah ni. Buat speed lah. Arah dalam. Darah syau. Buat weh. Kari rasa. Dia kena yang tajam tu, Mat. Tu ke dalam, Mat. Sifu. Guru. Guru. Hentikan guru. Hentikan guru. Guru. Hentikan guru. Guru sudah guru, jangan lanjutkan. jawab dia. Aduh. Client, consultant. Lepas tu kita ada stakeholders Kita melawan yang lah. lain. Alhamdulillah. Banyak sangat stakeholders sebenarnya. Okey, mari kita cuba buat aktiviti ini. Saya akan berhenti share slide ini. Anda semua ketahui kan siapakah, apa maksudnya stakeholders kan? Stakeholders, boleh tak anda tulis dalam Zoom chat sekarang? Siapakah mungkin jadi stakeholders kepada projek kita? Siapakah yang mungkin terlibat dalam projek kita? Sila tulis dalam Zoom chat dan saya akan transfer ke dalam. Dapat? Dah tengah. Kamera aku ada. Ada possible. Ui, bosor ni. Ui, bosor ni. Oh, jangan lari. Oh, inilah yang dia nak kan. Tapi purple, Mat. Warna masin lah. Masih. Okey. Ada saiz. Hey. Ada hati dia cakap bawa aku sweet. Gila aku tu. Dia aja. Ada saiz. Alhamdulillah. Ada saiz. Kalau saya katakan bangunan Dewan Komuniti, siapa? Saya punya guru naik. Balik-balik dia je naik. Aduh. Apa rahsia ni? Kutip-kutip je. Ha? Apa rahsia ni? Jentik air 3 kali selawat Nabi. Oh. Ingat kan ada petua pelik-pelik kan? Kencing tak payah basuh, berak tak payah cebok kan? Selawat Nabi 3 Selawat kali. Nabi, Alhamdulillah, insyaAllah. Dah selawat dom? Selawat dulu kalau belum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Awak Stakeholders kan? dulu. Boleh? Sekarang jam menunjukkan labah-labah pukul 1 tengah hari. Tu kau tengok ombak tu boleh tahan tu. Kau tengok sekarang ni macam dekat tepi pantai, sedangkan ni sungai ni. Pokok dah baik dah. Hasil setakat ni berapa ekor ni? Pompet ekor. Ni Mat, kau punya Mat. Setakat ni lah pukul 1. Daripada tak ada boleh lah. Ada lah tu saiz-saiz sikit. Pas-pas lah gulai. Okay. So sekarang ni masih mencari lagi. Belum putus asa lagi lah. So cuaca pun tengah panas. So kita tengoklah macam mana lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jenggo sedap banget bunyi dia.
Kasar. Dipanggil sebagai Kasar. quantitative analysis. Oh. Di mana sekarang kita ada Bau. dan selepas Alhamdulillah. Jaya akhirnya. Alhamdulillah besarnya. langkah pencegahan Mat, ada Mat. bagaimana kita nak elakkan risiko ini. Kau akan mencari. Sabar sekejap. Sorry, ada soalan. Silakan. Raisa, Mantap. Tak besar. based on list ni, ranking number 1 ada 1, number 2 ada 1. Itulah hadiah untuk orang yang bersabar. Betul Mat, faham tak? Hadiah untuk orang bersabar. Hadiah untuk orang bersabar. Dan bawah color tu referring to number 2 kan? Geng. No besarnya geng. Besar geng. 5 likelihood kan. Okay. Oh ni, And then the other brown ini dia. Jenggo. brown color box. Air masin. Is that also referring to list number second list? Second highest list. Sekarang is kosong lah. Okey je. Tak masalah. Dah 30 sangat kan? Kalau Dah 30 sangat tu. Okay, let's take number 5. Number 5 Kena kat mana ni? kita ada 3 kali 4. Oh, ada orang cakap 3. ni kan. Mulut berbuih kan, tak boleh makan tau. Ahmad. Orang cakap berbuih mulut tak boleh makan Racun. Lepas kan? Lepas kan Lepaskan. Dah lepas kan ni, mulut beracun ni. Mulut beracun, mulut berbuih kena racun ni. Lepaskan dan lanjut. Dia duduk 3 Biar kali sama-sama 4. mati tak apa. 3 kali 4 iaitu duduk sini. Alhamdulillah. Risiko ni dan Okey, sekarang pukul 2.40. Baru naik seekor jenggo. langkah-langkah Arus masih laju lagi. kembalikan kita kepada situasi sebaik So, risiko itu berlaku. Kembalikan kepada kita kepada situasi di mana ada dia ni, ada. risiko itu berlaku supaya Kita cari lagi. Tengok sampai pukul berapa kita boleh tahan ni. Gas kat sini ni banyak. Ni dah pasang buat nyamuk siap. Okey, tengok. Kita punya hasil je lagi. Macam mana? Bismillah. sekarang kita dah Ganasnya kau. Ganasnya dia makan. Kocik yo. Comel-comel. kesilapan tersebut sehingga terlalu lambat. Sesuai itulah saya cadangkan Bare. planner daripada project manager. Bare. Air laju pun dia nak makan ah. Pastikan ada 2 pasang marker yang akan mengkaji Air tengah laju pun ada makan juga eh. projek tadi. Oh, abut je mat. Tadi siapa tu? Jenggi. Alhamdulillah. Tambah-tambah. Tambah betul ini masalah. Dah main ketuk-ketuk pula banyak ni. Kaum-kaum dia ada sini ke? Piano. Dah macam piano dah. Piano. Piano tu sorry. Piano. Ada dia lah tu Laman. Dia tak boleh sembah, dia kena tarik. Mana bom aku bilang. Mana besi? Nak aku buat tu. Galang lagi gasak ni. Cepat. Piano. Woi. Bawang lawi. Ya. Tak ada. Bawang lawi.
Banyak lah comel-comel. Macam anak ikan makan Kau bunyi tadi pun banyak amat ketuk-ketuk tadi. Sekali je ni buat dia. Sekali je. Oh, kasar. Kasar. Mak kau jatuh. Tempat dia berkubang ni kot. Bosan jari aku. Bosan daripada mata kail. Okey, ngam. Daripada mata kail ya. Bosan pada mata kail Confirm Okey geng. Jam menunjukkan pukul 5.30. So hasil kita orang ni saya punya bok ni. Nah ini partner guru saya. Ada berapa ekor Mat? 9-10. Lebih kurang lah. Besar. Bayi besar. Ada 20 ekor lah. Saya campur. Ini yang gorgon. Pipit biru dengan tidur. Okay. Ciao. Cukup untuk hari ni. Next time insyaAllah repeat. Minggu depan. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.